Terkejut, ingatkan kartun pagi-pagi TV2 tu selamat. Rupa-rupanya ada unsur pelangi pula. Apa nak jadi kat Malaysia ni? Ramai mak ayah pun terkejut sama. Sebab baru-baru ni tular isu satu episod Santiago of the Seas yang disiarkan pada pukul 10 pagi. Dakwaannya adalah ada babak dua watak lelaki berpelukan dan berciuman secara meragukan. RTM menafikan itu dengan adegan pelangi. Tapi RTM tetap hentikan tayangan serta-merta untuk semakan. Dan itu adalah tindakan pantas yang memang kena buat. Tapi korang kena faham satu perkara, isunya bukan satu episod. Isunya adalah nilai apa yang kartun moden dan dibungkus cantik ni dan masuk ke dalam minda anak-anak kita yang buat mak ayah ni risau. Anak-anak kecil belum boleh beza mana nilai normal, mana nilai songsang. Apa yang mereka tengok, itulah akan menjadi normal dalam kepala. Bayangkan kalau tak ada netizen rakam dan viralkan babak tu, kita semua pun tak tahu kan? Persoalan dia, berapa banyak lagi konten luar negara yang dah disunting masuk ke dalam siaran rasmi negara tanpa tapisan yang ketat. Dulu kita risau anak kita ketagih skrin. Sekarang kita risau apa yang skrin bawa masuk ke dalam kepala otak mereka. Ini baru TV2 tau. Belum lagi kira YouTube Kids, TikTok, Netflix, Disney Plus. Anak-anak ni scroll tanpa filter. Dan algoritma tak pernah ambil kira nilai budaya kita. Sekali babak macam ni terlepas, anak-anak ni absorb semua benda tanpa diorang sedar. Apapun RTM ambil tindakan yang tepat untuk menghentikan tayangan semak semula kandungan. Tapi sebagai mak ayah, kita pun kena pantau. Skrin sekarang bukan macam dulu. Kartun pun tak otomatis selamat dah. Anak-anak kita tak boleh kawal apa yang muncul di skrin. Tapi kita boleh kawal apa yang masuk ke dalam fikiran mereka. Aizudin Samni, ideas that move Malaysia forward.